Kalau main gitar seharian, boleh dapat banyak duit. Kaya kau, Mail. Ya, ini macam kerja senang. Boleh buat duit cepat. Kalau tambah dengan nyanyian, hush, lagi banyaklah dapat duit. Tak ada yang senang nak buat duit. Untuk jadi penghibur jalanan, kena ada bakat, minat dan kesabaran. Korang ada ke? Ada. Wah, yakinnya. Tadi dengar macam tak sedap je main. Terputus-putus bunyi gitar. Dah dapat 50 sen kot. Mesti sedap. Iyalah. Jadi, boleh kita orang main gitar? Tak boleh. Ini gitar kesayangan abang. Kalau rosak, menangis, ku tak berlagu. Alah. Siwa, boleh? Tak boleh. Alah. Alah, nak jadi penghibur jalanan, tak semestinya kena main gitar. Korang boleh je nyanyi sama-sama. Lagi senang. Nyanyi tanpa alat muzik? Boleh je. Nyanyi berharmoni. Kalau macam tu, esok aku datang rumah korang. Kita bincang. Cuba tengok kat sana. Jom tengok sana pula. Jom. Kena buat macam dia. Mana? Yang tu. Cuba tengok sana pula. Ish, duduk diam boleh? Terjenguk apa? Tunggu Mail datang. Ya, kita orang ada misi penting. Alah, kalau dengan Mail, mesti mesti nak berniaga. Betul. Uish, pandai akak. Kita orang nak jadi penghibur jalanan. Penghibur jalanan? Upen, Upen. Waalaikumsalam. Kenapa semua datang? Diorang semua nak ikut sama. Kau bagi tahu diorang ke? Aku bagi tahu Ehsan je masa dia datang kedai semalam. Lepas tu aku bagi tahu kawan-kawan yang lain. Iya, asyik